Kalau lah mengaji sampai 20 tu tanpa nampak dah waktu tu. Apa tak nampaknya? Yang hidup Allah, artinya hayat. Yang menghidupkan Allah juga artinya muhyun. Jadi yang hidup Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi penghidupan Allah. Jadi sebenarnya kalau mengaji kajian tasawuf adalah menghilangkan diri awak, hanya menyatukan Allah sama mata-mata. Makanya para wali itu nyetakatu itikad dan marifatnya. Nyola maujud ilallah, tidak ada terkecuali Allah. Apa yang pandang itulah Allah. Nyo menemukan wujud Allah itu di makhluk Allah. Ketika nyo mencari jawi malangua di tengah sawah, Allah nan terbayang dinyo. Nyo cari kabau menguik di tengah sawah, Allah nan terbenar dinyo. Iya, wali-wali Allah itu menemukan wujud Allah di makhluk Allah. Awak ketika mencari jawi malangua kan tak kenal Allah dah deh. Jawi mu orang langu jawi aja. Mengiang kucing terbayang dah, Pak. Kalau wali Allah, para orang yang sampai kepada Allah, ketikanya mencari kucing mengiang, Allah nan terbayang dinya. Ketikanya mencari jawi melangua di tengah sawah, Allah nan, bukan jawi itu Allah, tapi Allah nan terbayang. Jadi mengkonya awak mengaji tu adalah supaya paham awak tiba di sini. Apapun yang kita lihat itu adalah Allah. Faulu wajahkum pasama wajah Allah. Kemana kamu melihat maka di sana lah Allah. Surah Al-Quran tu, surah Al-Baqarah. Kemana kamu melihat maka di sana lah Allah. Itu makanya Allah tu meliputi sekalian alam. Dia kan paham nama itu kalau mau tiba dah wak. Malah dalam sembahyang tak dona tekana tu lah dah wak deh. Malah lalalainya. Duyan tekana, kabau tekana iti bari panjang tadi ha. Sakit itu yang payah. Sakit mak. Jadi awak payah merasakan Allah tu. Yang sebenarnya itulah rahmat Allah yang kita minta. Dari mengaji jawab tarui, dia apa-apa dia batang, tuntung paham waktu tiba nanti itu. Awak merasakan Allah dalam diri awak, dan ketika kita memandang apapun yang kita pandang, hanya Allah yang terpandang dewanya. Kalau lama itu paham awak, tak ada kecewa dari duit awak, tak ada penyesalan, tak ada mopek, tak ada menjalan duit. Kenapa? Awak lah memandang Allah kesadonya. Awak kadang-kadang kan dah mopek deh, latih deh. Bagaimana kau sampai mopek? Karena Allah lah hilang dah awak. Lupa Allah dah awak. Muncul upik je, upik menjalan dalam duit awak lah. Tapi ketika awak lah memandang Allah, tak boleh dah. Buat elok Allah yang membuat bah. Rukun iman nak, kanam nak. Qadrihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Untung baik, untung buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya ke itu batal iman awak dinyo. Sebab rukun iman yang kanam tu. Itulah. Jadi itu nak penyuruhan itu sudah ada ni. Terikat kau. Dan keputusannya apa? La maujud illallah, tidak ada terkecuali Allah. Allah bisa memandang apa yang terpandang itu adalah Allah, merasakan Allah tu dalam diri awak. Allah duduk aja betul terikat kau fahamnya mah. Walaupun batang tak tepek dah awak. Tapi Allah kemudian itu awak. Tu awak masuk seorang dunia. Ya nak? Allah itu awak tersuruh awak. Allah ku awak apa yang tercali awak Allah yang terbayang. Berarti lun duduk paham batang terikat itu dah. Walaupun batang apa dah awak. Licin lah batang dah. Tapi paham nama itu dan boleh dah. Kadang tak boleh jajuk kanjang. Mana boleh jajuk kanjang? Kan Allah yang magi gerak kinyo tu mah. Kinyo kalau Allah mah Allah buat sesuatu yang Allah buat tu ada hikmahnya, ada tujuannya. Sedangkan samik saja dibuat Allah ada gunanya. Makanya kalau orang-orang yang pandangannya lah Allah, konyo ndak ada tak itu dia lah. Kau dicaliatnya uang buat dosa segala macam bampuk bacakak tu kajonya ndak ada wangi dah. Ada bagiannya. Kalau nak dulu orang buat dosa tu buat tunalah mak kenapa naku buat tunalah. Naku tu gunanya dibuat tunalah untuk orang kengkang.
Wang kengkang, wang mada, nampak cakak nak semayang. Kini nak biar sekarang sugo lo. Rajin wang beribadat salat tu kosong nak ko. Iya, karena guna nak ko biar tu nalah. Segala dua. Aman konya awak dah le segi palon jadi wang kengkang tu. Ko indak. Kolera ru. Caya ru sen dua itu ala tak kata kecewa. Malah sumpah-sumpahi leh. Awak sumpah-sumpahi nak. Padahal kalau Allah pandang Allah, kemana dia lain? Tu Allah memberi untuk isi aku tu. Ada wangi balik deh. Ya nak. Cubalah mana-mana ke ikendak. Kau nak asalnya mau ke dunia pakak, gua tu Allah tukang atur sudah mah. Kalau Allah yang memberi mah. Uang kapi, orang beriman, orang soleh, orang karengkang, orang mada, orang taat, kan tu Allah yang memberi tu. Bang kau memberi bahkan orang tu Allah yang memberi, nak dimasukkan Islam ke orang tu itu Allah deh. Nak kenalnya Islam deh. Malahnya hidup di zaman Nabi lo lai. Balawal lo je Nabi Muhammad lai. Ada rasio yang sebenarnya. Allah membuat neraka lah dulu orang dibuatnya untuk penghuni. Allah membuat surga lah dulu orang dibuatnya untuk penghuninya. Jadi awak paham awak bantu itu andaknya kalau kita mengaji tu awak. Tak panjang-panjang nak kaji dah. Macam ni tu ada. Jiluk ke YouTube malam. Iya. Jadinya dah ada duit tu nak orang nama marah tu dah ada guna nak duit deh. Ya nak. Kalau ada orang tasawuf mah, orang tasawuf para wali Allah, iblis setan tu rahmat dinya. Bayangkan tak? Ada rahmat. Kalau nak ada iblis setan tu anda tentu awak kau nang kuat iman awak yang lemah dah. Nak ada iblis tu kan dua tu kuat memang awak salah Ya. Dia kalau iblis itulah nama nan perak, nama nan ame, nama nan loyang, nama nan ame, sini nan beda tu. Nan ame tanuji, nan perak tan sepuah. Ada iblis ko diciptakan Allah untuk apa uji iman awak dan kesabaran awak. Kalau tu nak ada ujian awak deh, nentukan gaduhan ada. Tak ada perjuangan awak, tak ada pengorbanan awak, tak ada segala macam, nentukan gaduhan ada. Awak pergi mengaji kan dia gaduh dibeli juga. Ya Maulana ya Maulana kok maknya sepi dalam kesendiriannya akarannya sepi mangko balago lah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimahun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu dua buah adik guru-guru awak ko marakan akan paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu.
Ya kalau ngerti aja nak. Nah awak baca tu kali ngerti aja. Itulah paham nama tu. Nyo kan nam paham tu kan arti daripada yang awak ucapkan. Jadi kalau dah mengerti apa nak baca tu lah paham apa nama tu. Kalau melebihi sekali alam tu kan tubuh. Ah? Meliputi sekalian alam. Allah. Allah tu meliputi sekalian alam. Kamaru nyonya tahu. Panua sekalian runggo. Dipuit sekalian alam panua sekalian runggo. Jadi nan Allah tu muhitul lil alamin, meliputi seluruh alam. Ana dikatakan alam masyi wallah, selain daripada Allah, alam namanya. Jadi diliputi di Allah sadonya. Tu kadang-kadangnya Allah tu mangkonyo Allahu Akbar, Allah tu maha besar. Bah mangko maha besarnya nyu meliputi segala nanado. Baik benda beku, benda cair, manusia, jin, setan diliputi sadonya di Allah tu. Tu mangkonyo maha besarnya. Di kajian tarikai awak aku kan mencari ba'awana nang kadangnya Allah tu. Akulah batang tarikai ko namanya. Ya nak, ujung-ujungnya zat Allah yang meliputi sekalian alam. Indak bainggo, indak basisi. Diolah yang bersifat, diolah yang berfi'il, diolah yang berkelakuan. Tiada seumpamanya Allah sesuatu jua. Itulah zat Allah. Kasudah-sudahan jalan kita kepada Allah Ta'ala. Diorang kan bertanya kawak ba'anan zat Allah tu. Sementara tak pernah mencari Allah tu dah. Enak. Ba'a bantu Allah tu kan tak pernah tahu dah. Tapi nan dikatakan zat Allah tu apa? Tiada seumpamanya Allah sesuatu jua. Ndak serupanya cuma kalau tu lah zatnya tu. Kalau aku banyak yang serupa nak. Allah tu ndak serupanya cuma keluar. Tiada seumpamanya Allah sesuatu jua. Tu nan zat Allah. Di nan Allah tu ndak bisa dibanding-bandingan dah. Di sama-samaan cuma kalau ndak ada, ndak bisa dah. Tu yang dikatakan zat Allah. Nan wujud Allah tu bila Allah perlihatkan kawak nanti di kampung akhirat atau menyalang angok kaputui ko oleh duduk kaji sakaratul maut mangko takalu angok kaputui mangko diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala zatnya kawak zatnya nan selama ko kaji-kaji dipacaliannya di Allah nanti kawak takalu angok kaputui ketika awak memandang zat Allah mangko hilanglah sakit mati. Tak ada sakit mati dah, lezat mati, nikmat mati ke. Ketika awak mencari zat Allah, keluar roh awak lain. Jadi orang yang paham kaji sakaratul maut dan duduk paham kaji sakaratul maut, inyo tidak akan pernah merasakan sakit mati dah. Awak kan takut mati nak. Dia takut nak matinya. Tu dua lidah dan gonyo. Takut lihat encik mata. Bagi siapa tu? Bagi orang yang tidak memahami kaji sakaratul maut. Makanya awak kaji-kaji ni modeko mencari itu dan sebenarnya. Di dalam paham tu adalah awak mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya batang terikat kau tadi. Adapun kita akan mengaji terikat, arti terikat, jalan kepada Allah. Dia bertanya orang kawan anan terikat tu kajian agak tentu itu. Kaji terikat anan terikat tu. Tarikat itu jalan menuju Allah atau jalan mencari Allah. Tarikat itu banyak namanya. Ada tarikat Satariyah, ada tarikat Nasabandiyah, ada tarikat Qadariyah, ada tarikat Saman. Banyak macam tarikat tu. Di nan tarikat tu adalah jalan tu nya. Semua ibarat orang Tangalawi, nan tarikat itu adalah kapal. Bidua. Apa yang direndanginya? Lautan yang besar. Lautan yang besar itu siapa? La ilaha illallah. Jadi lautan besar adalah la ilaha illallah. Kapal yang berjalan di atas lautan itu, itulah namanya tarikat Satariyah, tarikat Nasabandiyah, tarikat Qadariyah, tarikat Saman. Itulah kapalnya. Yang dilintasinya adalah lautan kalimah la ilaha illallah. Kesemuanya adalah untuk mencari Allah. Di nan tarikat itu adalah kaji untuk mencari Allah.
Jadi Allah tu lah tahu hanya teman dicari ilonyo. Ya nak? Baca cara mencari Allah tu supaya kita bisa merasakan Allah tu memang adonyo di dalam diri awak letaknya. Jadi kalau kita nak mengaji tarikat, kita tidak akan pernah merasakan Allah tu dalam diri awak dah. Nyurang malalu gilo babiduk, orang sumani gilo basampan, lah gilo segala muka luak Tuhan di diri nama tanyuan. Jadi nun Allah tu dalam diri awak letaknya. Ya nak? Jadi kecentu nalatu dalam langit yang ketujuh ah. Tak lo di Makkah menuang Allah tu dah. Tapi nun Allah tu dalam diri awak letaknya. Apa caranya supaya awak merasakan Allah tu dalam diri awak? Akulah kajian-kajian tarikat ke gunanya supaya awak bisa merasakan Allah tu dalam diri awak. Kadang-kadang awak kan kadang-kadang mendoa awak tak kaku ya Allah ya Tuhan, panjang dulu umur hamba ya Allah. Seakan-akan awak bayangkan Allah tu di atas langit. Itulah salah orang cara pemahaman orang meminta kepada Allah tu. Maknanya Allah tu dalam diri letaknya. Bacaranya yang meminta tu awak itikad dan marifat kepada Allah tu mengkuailan cicik tubuh kasar hilangkan menjadi tubuh alwi. Tubuh alwi dihilangkan menjadi sifat Allah dan tujuan. Sifat Allah kau pulang kepada zatnya. Jadi nama minta tu sia. Sifatnya meminta kepada zatnya. Jadi nan zatnya dia awak letaknya dan sifat dia awak letaknya. Jadi banyak. Tak awak bayang-bayangkan Allah tu terlangit dah. Kadang-kadang orang berdoa ya Allah ya Tuhan mencari dia kata kau. Lagi lambur sakit tu nalah sihatlah badan kuat dah iman ya nak. Jadi banyak. Bukan seperti itu sebenarnya pemahamannya. Awak tu orang yang seperti itu tu nyualu merasukkan Allah tu dalam dirinya lah. Jadi ketika awak merasukkan diri Allah tu dalam diri awak nak bantu itu dah. Nama nampuan tangan tu hanya syariat katanya. Syariat tempuan tangan. Sebab Nabi mengatakan berdoalah kamu seperti aku berdoa. Namanya syariatnya ni mau tunya. Nabi mengatakan berdoalah kamu kepada Allah seperti aku membaca doa. Bahkan Nabi itu mendoa taranggang tangannya dari ketiaknya. Madeko Nabi menempuang doa. Awak kadang-kadang kan tak kaku lah sepanjang dia baru ke buya mendoa awak madeko amin. Amin. Kadang-kadang li telaki amin kadang tidak deh. Kadang lamuna dua buya macam doa ndak amin dah. Mencepak. Lamuna. Lamuna. Segala kan diminta diungku tu nya. Ya nak. Padahal Nabi mengatakan berdoalah kamu kepadaku kepada Allah seperti aku berdoa kepada Allah. Awak contoh lo Nabi menekoy serius. Tapi kan pandai ya nak. Apalagi panjang doaku tu. Tuan kalau ditandai berarti nak mari Nabi mendoa awak tu dah. Menekoy. Kalau mau dia tu mendoa kepada Allah. Berarti kan serius awak tu. Awak minta katunalah menekonya. Ya. Tu kecil tunalah, yo sabana minta gawau kecilnya kan. Medeko Nabi tak pernah mengecek takakor. Medeko Nabi. Taranggang tangannya dari ketiaknya. Medeko Nabi. Ya. Sama deko jadi yo. Jadi banyak menampung tangan tu hanya menjalankan syariat dan sebenarnya. Ya nak. Jadi kaji itu makanya adapun kita akan mengaji tarikat arati tarikat jalan kepada Allah. Jalan itu dua. Jadi nan jalan mencari Allah kon banyak ke mak. Maduonya. Lah repek nan dua tu lah suallah dia awak mah. Ini dua jalan mencari Allah. Dah banyak tu. Apabila lawat tempuh jalan nan dua tu lah suallah dia awak. Kemudian cari Allah tadi nak. Mana nan dua nam pertama jalan nan zahir. Artinya tubuh kita nak kasar konyo. Dikaji tubuh nak kasar dulu. Api angin air
tanah api darah pada kita, angin urik pada kita, air tulang pada kita, tanah daging dan kulit pada kita. Dipandangnya berupa, di awalnya terasa. Bagadang, berketik, bertinggi, berganda, berancak, berburuk, berhitam, berputih, berkuning. Aku bentuknya. Tak ada nak sama cerita bentuk awak ni. Sebanyak aku manusia ada teruya, tak ada nak sama bentuk ni. Kena, wah kesantian tu nalam dia cetakannya. Ha. Walaupun berada kakak banawa cik dua cik ayah. Anonya wa kembali soman. Nah, adunya bedanya. Ado bedanya. Namanya nang kambanya tapi di perhatian tu ada bedanya. Nah, tu takatu Allah kesantiannya sejak dia Nabi Adam sampai dunia ke kiamat. Dah ada nang sama orang duit ni. Bayanglah tu. Buat apa pandainya? Itu asalnya apa marah ya, marah ibu. Apa? Ya. Iya, apa pandainya mah. Iya. Cuma nararanya pun tak sebentuk deh. Ya. Gua udah kau udah sama dia. Ah, sistem ni. Iya. Sinan ada saupan mana. Ya, cik ayahnya cik induannya. Boleh kakak juga banyak. Terus ke mana dah? Itulah kehebatnya Allah, ya nak. Aku nanti buat nak kasar. Pati apa syukur nak ini. Pati apa syukur. Nan awak manusia kalau nan paling hebat di tu lah. Wa khalaqanal insan fi ahsani taqwim, dan kami jadikanlah manusia tu sarancak-rancak bentuk. Awak nak berancak? Ni cayan doang. Ni cayan doang. Awak nak berancak mengelut Tuhan wah. Kau tiba-tiba bawa apa bulu dah. Wancak. Lama lo letak itu nala membuat deh. Tu mengaji tu buat kasawat nama tu ah. Saya pun nak tidak terasa tak hilang saya pun nampak Ba? hilang saya tidak dekat. Nya kan hilang tu bukannya hilang lanyok di pelupuk mata. Hilangnya tu adalah secara itikad dan marifatnya. Mangko dihilangkan laki-lakun tubuh nakasa. Ini kelakuannya dihilangkannya tubuh nakasa tetap ada. Hilang kasau tu sudah nah. Ya, hilangnya lah mati misalnya teh. Ya. Jadi bah, nya secara etikad dan marifat hilang tubuh kasar kah? Hilang mukasnya nyo lah pulang ke tubuh nan lui. Tetapnya adanya. Cuma secara etikad dan marifat tubuh kasar ko nyo lah pulang ke tubuh nan lui. Nyo lah dindaan mah, indak tubuh nan kasar, indak tubuh nan indak tubuh nan kasar ni duit. Indak tubuh nak kasanan tahu, indak tubuh nak kasanan kuasa, indak tubuh nak kasanan makanda, indak tubuh nak kasanan mananga, indak tubuh nak kasanan mali, indak tubuh nak kasanan makato. Artinya secara etikat dan marifatnya dihilangkan kelakuannya. Wujud tetap ada. Tetap ada. Oh iyalah, itulah lain. Cerita lah tu. Ya. Aku lah jalan apa tamu wak mengaji tubuh kasar. Iya. Iya nan lalu itu nyo nak bisa dipandang mata dah. Nyo barang gaib. Tapi nyo do. Nama anak tu enak. Iya di dalam tadi. Tubuh kasarku kan sambang kotak kan untuk pelatan tubuh alui. Jadi nanti tubuh kasarku guna tu nala untuk pelatan tubuh alui wak roh. Pakar roh dulu membuat dulu roh duit itu nala. Jadi roh aku dulu dikarang di Allah. Baru tubuh menanti tu. Kalau nak mengaji dulu tubuh kasar coba anak. Tapi kalau nasabana hakikinya tubuh alui dulu. Dibuat tubuh alui awak dulu, baru tubuh kasar nanti di rahim bunda. Baca prosesnya. Air menjadi darah, darah menjadi daging. Barunya segumpal daging lain. Dia di Allah organ tubuh ko batangan bakaki bamato bai duang memuncuang. Cukui ini sadonya. Setelah cukui baru dimasukkan roh lain. Roh tu Muhammad namanya nyawa namanya tu nanti diriwat dan sebenarnya. Jum'am cipai Allah nanti tujuh. Ya.
Kalau Muhammad nyawa tampik palataan sipai Allah nan tujuh. Ini caranya tubuh kasako palataan tubuh lui. Tubuh lui itu palataan sipai Allah nan tujuh. Hayat ilmu kodrat edak sama basar kalam kama dilataan Allah, dilataan kepada Muhammad atau tubuh nalui ayan sabitah atau tubuh nambatin semua tunya. Ada makanya awak mengerti dengan apa yang awak baca. Jadi kalau lah mengerti dengan apa yang awak baca, lah paham awak namanya tu. Jadi dengan kaji tarikatku adalah mansuansu menghilangkan diri, memasukan saruang ke dalam pisau secara itikad dan makrifat. Hilang ke tubuh kasako dah. Dah. Nya secara itikad dan makrifat tu nya. Ya nak? Cuba kaji yang tiba di Allah mah, tu maknanya la maujud illallah. Tubuh nang kasako konyo nak palataan tubuh nalui. Muhammad namanya nyawa namanya. Tubuh nalui ko palataan sipai Allah nan tujuh. Ayat ilmu kodrat iradat sama basar kalam. Ujub am jadi dua nama tu. Anan sipai Allah ko anan tujuh ko pulang kepada zatnya. Di mana sebenarnya kalau dikaji-kaji sipai Allah nan tujuh tu dia awak talatak kepada Muhammad tubuh namatin. Adin yang kesimpulannya kaji beko la maujud illallah. Mangkonya awak bakabillah panabillah lenyap dengan Allah kekal dengan Allah. Ba mangkonya tubuh sinan secara itikad dan makrifat tu nya. Bisa aku kehilang tubuh kini selaku awak lai duit. Tentu di kalau para wali Allah tentunya bisa. Di zaman-zaman saya su awak ketu perperangan. Nang kaji-kaji tua ko kaji tasawuf ko ndak boleh cuci buan dah. Batetes nak boleh dah, cuman tersasak galakan apa? Tersasak ikan kampang tak dapat milak lai. Tu bisa di pergunuan. Bisa lagi indahnya awak untuk beribadat seguna awaknya. Memulang-mulang diri awak dari nangkasakan nalui, dari nalui ke sifat Tuhan ke pulang kepada zatnya. Agak bantu itu. Kau nak matang tarikat kau nak sebenarnya. Kesimpulan kajinya. Itu makanya dia nak bersifat, dia nak berfi'il, dia nak berkelakuan. Dia tu siapa tu? Allah. Dia tu nak awak lah tu. La Allah nak bersifat, inyo berfi'il, inyo nak berkelakuan. Tu makanya dalam semayang, martabat semayang yang menyembah si ujub am nan disambah si ujub muhad. Ujub muhad zat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Nan si ujub am sifat Allah nan tujuh hayat ilmu kodrat edat sama basar kalam. Di ketika semayang idui ku Allah ni idui sifat emang. Tahu awak kini tu ada pandai maca Al-Fatihah kan dua limuat tu. Allah yang tahu. Cepat emang. Terang ada kau ada dalam sembahyang tu. Allah yang mendengar. Tak selia dah tapi sudi. Allah yang memandang, Allah yang melihat. Mengecek-ngecek lidah aku adalah kalam Allah. Allah ni di, Allah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Allah satunya. Itu makanya kajian tadi itu banyak bilik-biliknya, ada tingkat-tingkatannya. Kau kaji sifat 20 lah nak. Sifat 20 sifat makni dan maknawiyah. Ada sifat makni namanya, ada maknawiyah namanya, ada salbiyah. Kalau sifat 20 kan dikaji lebih kuat. Sifat makni, maknawiyah, salbiyah. Nama sifat makni, nama sifat nafsi, nama sifat nafsiyah. Mana sifat makni, mana maknawiyah. Kan nampak tu. Sifat nafsi, sifat nafsiyah, sifat makni, maknawiyah. Atunya. Kalau lah mengaji sifat 20 tu tanpa nampak dah awak tu. Apa tak nampaknya? Yang hidup Allah. Artinya hayat. Yang menghidupkan Allah juga artinya muhyun. Jadi yang hidup Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi penghidupan Allah. Jadi hidup ke Allah. Nama hidupkannya Allah, yang memberi penghidupan ini Allah. Itu sifat 22 kaji waktu.
Hah? Anak tu celah lah. Satu ilmu artinya mengetahui. Siapa mengetahui? Allah. Alimun yang memberitahu. Jadi yang tahu Allah, yang memberitahu Allah, yang mengaji ilmu Allah lah. Jadi sebenarnya kalau mengaji kajian tasawuf adalah menghilangkan diri awak, hanya menyatukan Allah sama tomato. Makanya para wali itu nyetakatu itikad dan marifatnya. Nyola maujud ilallah, tidak ada terkecuali Allah. Apa yang pandang itulah Allah. Nyo menemukan wujud Allah itu di makhluk Allah. Ketika nyo mencari jawi malangua di tengah sawah, Allah nan terbayang dinyo. Nyo cari kabau menguik di tengah sawah, Allah nan terbenar dinyo. Iya, wali-wali Allah itu menemukan wujud Allah di makhluk Allah. Awak ketika mencari jawi malangua kan tak kenal Allah dah deh. Jawi mu orang langu jawi aja. Mengiang kucing terbayang dah Pak. Kalau wali Allah para orang yang sampai kepada Allah, ketika nya mencari kucing mengiang, Allah nan terbayang dinyo. Ketika nya mencari jawi malangua di tengah sawah, Allah nan bukan jawi itu Allah, tapi Allah nan terbayang. Jadi mengkonyo awak mengaji tu adalah supaya paham awak tiba di sini. Apapun yang kita lihat itu adalah Allah. Faulu wajahkum pasama wajah Allah. Kemana kamu melihat maka di sana lah Allah. Surah Al-Quran tu. Surah Al-Baqarah. Kemana kamu melihat maka di sana lah Allah. Itu makanya Allah tu meliputi sekalian alam. Dia kan paham nama itu kalau mau tiba dah wak. Malah dalam sembahyang tak ada nak terkena tu lah dah deh. Malah lalalainya. Duyan terkena, kabau terkena, itik bari panjang tadi ha. Sakit itu yang payah. Sakit mah. Jadi awak payah merasakan Allah tu. Yang salahnya itulah rahmat Allah nak kita minta. Dari mengaji jawab tarui, dia apa-apa dia batang, tuntung paham awak tiba nama itu. Awak merasakan Allah dalam diri awak. Dan ketika kita memandang apapun yang kita pandang, hanya Allah yang terpandang dewanya. Kalau lama itu paham awak, tak ada kecewa dari duit awak, tak ada penyesalan, tak ada mopek, tak ada majalah duit. Kenapa? Awak lah memandang Allah kesadonya. Awak kadang-kadang kan dah mopek deh, latih deh. Bagaimana kau sampai mopek? Karena Allah lah hilang dah awak. Lupa Allah dah awak. Muncul upik je, upik menyerandul dalam hidup awak lah. Tapi ketika awak lah memandang Allah, tak boleh dah. Buat elok Allah yang membuat lah. Rukun iman nak, kanam nak. Qadrihi, khairihi, wa syarihi, minallahi ta'ala. Untung baik, untung buruk datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak percaya ke itu batal iman awak dinyo. Sebab rukun iman yang kanam tu. Itulah. Jadi itu nak penyurahan itu sudah ada ni. Terikat kah? Dan keputusannya apa? La maujud illallah, tidak ada terkecuali Allah. Allah bisa memandang apa yang terpandang itu adalah Allah, merasakan Allah tu dalam diri awak. Kalau duduk aja betul terikat kau pahamnya mah. Walaupun batang tak tepek dah awak. Tapi Allah kemudian itu awak. Itu awak masuk seorang dunia. Ya nak? Allah kemudian itu awak tersodok awak. Allah ku awak apa yang tercali awak Allah yang terbayang. Berarti lun duduk paham batang terikat itu dah. Walaupun batang apa dah awak. Di Cina batang dah. Tapi paham nama itu lah boleh dah. Kadang tak boleh jaga kanjang. Mana boleh jaga kanjang? Kan Allah yang magi gerak kinyo tu mah. Inyo kalau Allah mah, Allah buat sesuatu yang Allah buat tu ada hikmahnya, ada tujuannya. Sedangkan samik saja dibuat Allah ada gunanya. Makanya kalau orang-orang yang pandangannya lah Allah, konyo ndak ada tak itu dia lah. Kau dicaliatnya uang bet dosa segala macam bampuk bacakak tu kajonya ndak ada wangi dah. Ada bagiannya. Kalau nak dulu orang biak dosa tu biak tunala mak kena aku biak tunala.
Nako tu gunanya duit tu lah untuk wang kengkang. Wang kengkang, wang mada, nampak cakak nak semayang. Kini nako duit sekarang sugo lo. Lagi mau orang beribadat salat tu kosong nako. Iya, karena gunanya nako duit tu lah. Segala dua. Amankonya awak dah lah segi palon jadi wang kengkang tu. Kau indak. Kulera ru. Caya ru sen dua itu lah tak kata kecewa. Malah sumpah-sumpahi leh. Awak sumpah-sumpahi nak. Padahal kalau Allah pandang Allah, kemana dia lain? Tu Allah memberi untuk isi aku tu. Ada wangi balik deh. Ya nak. Cubalah mana-mana ke ikendak. Kau nak asalnya mau ke dunia pakak gua tu Allah tukang atur sudah mah. Kan Allah yang membuat mah. Uang kapi, orang beriman, orang soleh, orang karengkang, orang mada, orang taat kan tu Allah yang membuat tu. Bang kau buat bahkan orang tu mah Allah yang membuat nak dimasukkan Islam ke orang tu itu Allah deh. Nak kenalnya Islam deh. Malahnya hidup di zaman Nabi lo lai. Balawal lo je Nabi Muhammad lai. Ada rasio yang sebenarnya Allah membuat neraka lah dulu orang dibuatnya untuk penghuni. Allah membuat surga lah dulu orang dibuatnya untuk penghuninya. Jadi awak paham awak bantu itu andanya kalau kita mengaji tu kok. Nak panjang-panjang nak kaji dah. Macam ni tu ada. Jiluk ke YouTube malam. Ayo. Tadinya dah ada duit tu nak orang nama marah tu dah ada guna nak duit deh. Ya nak. Kalau ada orang tasawuf mah, orang tasawuf para wali Allah, iblis setan tu rahmat dinya. Bayangkan tak? Ada rahmat. Kalau nak ada iblis setan tu anda tentu awak kau kuat iman awak yang lemah dah. Nak ada iblis tu kan dua tu kuat memang awak salah Ya. Dia kalau iblis itulah namanan perak, namanan ame, namanan loyang, namanan ame, sini nama beda tu. Nan ame tanuji, nan perak tan sepuah. Ada iblis ko diciptakan Allah untuk uji iman awak dan kesabaran awak. Kalau tu nak ada ujian awak deh, nentukan gaduhan ada. Tak ada perjuangan awak, tak ada pengorbanan awak, tak ada segala macam. Untuk ngaduan ada. Awak pergi mengaji kan dia dua dibeli juga. Mengapa ina ngaji tu? Tu ke itu mengaji ni utang rikai kau utang rikai. Dah kata tu dia orang. Kata tu kan cara lo keluar lagi. Baca ke Quran sekolah ki kedua. Tu dah milih je mang Quran tu memang baca antum. Ya kalau ya namanya tu. Cuma awak melangkapai menuju tempat pengajian ilmu tasawuf tu kadang pahalanya tu. Satu langkah awak akan diperhitungkan oleh Allah nilai pahala. Kini dia dua dipilih. Siapa yang ni? Sampai lainnya. Badan salatih kon. Sari pentan kajo sawang kaji ke dikajan. Atu nan dipilih yang mauji keimanan awak dan itu ke itu. Itu. Jadi kalau orang-orang yang lah sampai kepada Allah, iblis pun tak petakarinya, malah rahmat dinya. Ya nak? Allah bisa walin, Allah bisa kira untuk memahami pulang mantu itu rasa. Kini kan dia tambah tu nya. Dalam kenyataannya lebih bisa kau awak menjalani itu. Kau jotakan dia tak kata mah. Tapi dalam prakteknya payah. Madan awak senik kecewa awak anak. Ni menyesal dia punya anaknya. Nak syanu ta'ai lagi baik pada anak dia bakok mada. Nak boleh kata. Kecil lah pasang yang mengaji aja lah mati. Lah masalah dia mengaji. Ya perkara itu banyak dia. Jangan kau awak lah. Sedangkan Nabi Nuh sendiri itu Nabi mah. Lah pakai SK-nya.
anak kandungnya Kinaan tak bisa je melo kan elok. Bayanglah tu. Nabi. Ya awak. Nabi Muhammad apa kontan menanginya majak pamannya tu masuk Islam mah. Namun je deh, bah. Tu nan hidayah Allah tu dia nak tolong hatinya. Kita kata lawaknya, kau anak, kau minantu segala macam adanya. Dia awak utang mata kalau jaga lupa mengen, mopek menyala dulu dia deh. Menyasana dan punya anak, balailah nak awak mah. Nak minta sembahyang nanti pakai itu pun. Boleh ya. Doa kata Allah. Ya Allah ni, garanya latihan nak mau sembahyang ada nyutunan. Boleh ya, mendoaan. Ya. Nalah memanjang kau winyo kau. Memanjang. Bakot te bunanjang. Anjang tu kan gigi dan kau. Nak punya pulang ke awak tak kuilo tahunya. Tu je tu bo. Ini kan jahit tak semua deh. Ya. Kamu kalau Tuhan deh. Babandi bawan. Bagaimana menjahit? Ndak, Dia tu bo. Badu lo anak pandai lo, badu ni anak lo bukan. Yang dari bunuhnya dah. Nya binatang tu. Inyo kan mencari rezeki dia tu. Ya Rusia saja patut dipun. Ayah minta ampun ke Tuhan, tuan ampuninya. Ya Allah Tuhan, mula membunuh anjing pe kue tu lah. Kini yang baru tahu soe mampunilah boy ya Allah. Nang katibu ambo nak kemambiak dia dah. Mudah-mudahan diampun dia Allah. Dia kira besok tak hutang. Kisah mah binatangku nanti di kebahagiaannya sebelumnya diperintahkan Allah jadi tanah nyombi kisah dulu. Banang kisah kau. Mambalian apa nanyo rasokan masuk duit dia tu ya. Ni baliknya. Mangkonya wak nak ulian ayo dah. Iya. Lah sudah binatang tu pomonya wak ayo. Kau alaka lah nyo disiram dia yangi bagainya lalu kau mawa. Dia kira besok dilakaknya lo awak. Disiramnya dia yangi. Lah selesai segala binatangku memeleng kisah kepada bagi manusia yang jaya-jaya, baru nang kata Allah kunu turaban. Jadilah kamu tanah keseluruhan. Mengko di tanah lah binatang-binatang dunia aku sadonyo. Iyo nak boleh bunuh dah. Kenal bunuh? Iya. Iya nak boleh dah. Cuman awak kan ada binatangku kalau kamu daratnya kawak kan boleh awak binatang-binatang yang berbisa kan boleh awak bunuh. Kalau inyo kamu darat kawak kalau indah dia mangat bunuhnya. Saya punya api itu kan bakal semua. Bakal semua. Iya pokoknya binatang tu kalau lah mengadunya untuk keselamatan awak. Pamannya ulah awak kalau lu nyu ambenan. Caranya kan kecengkinya tu. Oi ulah. Mindalah ambo kalau lu. Mak kecen? Ayo kan kalau sebenarnya awak sebelum bunuh tu kan kadang awak diambil-ambilnya. Nyulah tu makanya digigitnya kadang nyulah tersakiti tu. Tersinggung dulu tapi jaknya baru meminggi. Kalau ndaknya menahi gitu lah. Binatang tu mangkonya menggigit ketika nyolah sakit. Kalau nak sakitnya tak ada pernah menggigit deh. Itu para binatang tu. Mengecil akhirnya kadang ngerti dia tu. Ada dia naleh ama-amaknya. Lalu sangka ama-amak kau lah. Kadang-kadangnya pergi masuk naik sawahnya lah pukul 2 malam tu. Kadang ciliang lah. Macamnya. Sabit tentaranya, kandia. Maindalah, ambo ka macam ni sawah ambo. Dan dia dua lambo, ambo padusi. Apa ini ciliang tu ni? Seorang ni pukul 2 malam tu pergi masuk ni sawah. Di mana orang, wah babi tu tengah malam kenyo. Kecilnya, babi. Dan dia dua ambo pergi masuk ni sawah ambo. Pergi lah jauh-jauh. Dah ada gaduh deh. Ayo bang. Kalau lamanya dia kira besok kita dikisas dulu baru disuruh binatang tu jadi tanah.
Amang ko nyawa nak boleh neo. Tapi ala cerita namang ku pasamban mah. Anjang buak. Cecek mengecek anjang tu. Woi, Nuah ni. Ada yang kau pengen lo jadi engkau mah. Dimuliakan, gagah. Tapi batu nalah nama ambil ambo madeko. Maluduang. Nangih namanya Nuh lain, namanya kan Abdul Ghafur tu. Nuh namanya kan Abdul Ghafur. Setelahnya mahin anjang, batukar namanya John Nuh. Artinya maluluang menangis marang rawang. Ini ulian nama. Menangis kesalahan. Dia menyecek mau kalau Tuhan mah. Ya. Dia mau kalau Tuhan dicecek. Babi itu kan tu nak lalu ambil. Nak dua orang pandai membuat babi itu deh. Dua manusia nak pandai ambil babi. Dua deh. Itulah mak. Ya tu nak lama membuat saudara tu. Nak dua manusia nak pandai membuat dah. Dia musuh awak tu. Cuman nyo binatang tu kalau nyo kaman ayon raso kaman cilakuan awak boleh lo. Lo bolehnya. Tapi kalau nak kaman cilakuan dah biasa lah. Ulah dah nampak bunuh cepat bunuh. Iya. Tak salah bunuh. Kalau ulah telah jadi minyak dia bunuh ke dia nak. Dia kalau bisu dia nak ada bunuh tu. Dia doh. Nak ada itu kan. Ini kadang-kadang mentulannya, kadang-kadangnya lah jin. Itu mengko kadang-kadang sudah menulah awak demam, segala macam. Nah, jadi nak bisa dia tu dia akun awak seorang duit dah makhluk Allah banyak. Kalau sana cuba. Ya. Kalau Allah hanya. Nanya tu ni. Itu je kalau bisa buat mah kalau kamu darek kawak, kamu cilakung kawak, boleh awak bunuh ah. Tapi kalau indah ada Allah saya. Ya mak. Jadi nam paham dari perubatan tarekat itu tanya. Atau merasakan Allah dalam diri awak, pulang tubuh kasakan alui nak supaya tubuh alui pulang kepada supaya Allah pulang kepada zatnya. Yang pada akhirnya la maujud illallah. Kamanu awak mencari Allah ada di sini. Awak menemukan wujud-wujud Allah itu di para makhluk Allah. Kalau banyak awak terkenal Allah ketika mencari makhluk Allah, itulah henti awak tu. Semua balik rumah, di rumah cak lebih orang. Kalau nak tabayang nak sekadar cak je terkenal orangnya, betul lalu paham nama tidak. Tapi ketika cari rumah cak, tabayang nak tukang, sialah tukangnya weh. Pesan tiang tukang apa itu namanya lah lalu dua kaji nama tu. Tapi ketika mencari rancak tu nak terkenal tukang buih dah ada. Itu nama dia tu. Jadi jadi ketika mencari para makhluk Allah, kau Allah nanti bayang dah. Lah bapa hamak nama itu. Tapi kan bacaan sana mudah tu nya. Ambona kadang-kadang tu alunya tu buat nala dah. Cuma mencari waktu tu nya. Nampak ada kau agai, ndak ya Allah nanti kenal lah. Seharusnya Allah nanti bayang dah lagi. Kau kayu orangnya, Allah nanti yang bagi kekayaan kan nak? Kau rancak orang, Allah yang bagi rancak. Tapi kan ketika mencari wancak tu kan terkenal tu nolak orang. Wancak memang penawarnya wancak lah je. Nak terkenal tu nolak nambi wancak tu ada kan? Tu nam. Jadi paham tu nam paham namanya. Jadi nang kajian tarekat itu ni sebenarnya. Kadang lagi, kadang tidak. Itu inggok tabang namanya. Kadang inggok, kadang tabang Ya dosa tu nya. Dosa alun tentu kemantan wak kan neraka le dah. Ibadat alun tentu mantan wak ke surga le dah. Awaannya, yang mantan awak ke surganya Allah. Amalan tentu lah banyak orang bama ibadahku masuk neraka. Yang kecil orang bama ibadah awak rajin macam itu mantan ke surga tak boleh dah. Tanpa itu mustahil rasanya awak masuk surga. Tapi tidak jaminan ibadah tu mantan kita ke surga.
Yang mantan awak ke surga Allah tu rahmat Allah. Rahmat Allah yang mantan awak ke surga. Aman ku ramai Allah. Tu nak kena cari dah awak. Mak anjing kajian semayang ini. Itu semayang awak, basrakah ke awak, puasa awak, ngaji awak. Dek kerana tak tu ati ramai Allah ka awak lah. Ya nak? Kita ni kajian dalam kota tibu. Tu ah. Kerana dah elok, tinggal ni buat. Tu ramai Allah mah. Wangi benar payah ni wangi. Ya wangi tu balanya dulu lawak balai. Tu kaji bersuci gunanya untuk hilang wangi. Kalau lawaman kaji bersuci tu hilang wangi tu. Apa kaji bersuci ni? Kaji bersuci lawaman pak lai pin abaman. Aman ni wangi mangkai tawi. Sangene merah telingo. Maka pewan macam berang tu Nabi mengajar la tagdab la tagdab la tagdab. Jamangi, jamberang, jamangka kecil Nabi. Awak mulanya mangkanya. Lainnya kecil orang situ mangka kan mengelutui kalangwanya. Sakit tiwanya. Hari baca roh menghilangkan bangi akan dibersuci tu. Kalau rutin maman akan dibersuci, dah bangi apa tu? Malahan bangi itu nak pandai orang. Baca ruang itu payah awaknya. Galak mentahuinya. Galak adanya ada nan sakit hati. Iya nak kena bangian nak. Kalau dulu paham tadi itu, uang kengkang nampak awak. Lalu kau bangi, nyiru bet tu nak langsung nak. Kau mahina bangi sama. Mau ngilai. Itu pada nak namun semuanya tu bersuara. Iya nak kau wajiban awak menyuruh tak mau tu balau masuk Nah lewatnya suruhannya mayang lah yuang, mayang lah pia. Tu kajak katanya. Iya lah suruh malah kau rasul ai. Ya. Ya. Ya, nutang awak itu menyuruhnya. Semayang lalai pilu juga semayang kau nak kini. Tu tu nya singgo tu nya. Sudah awak semayang menajak lo minta ke Tuhan lah. Tu mendoa Allah ke Tuhan. Allah buka jawab dia nak awak semayang. Tu. Singgo tu nya. Kalau bukan tu nalah alhamdulillah kau indai dah itu lo takdir nak awak. Bukannya lah hendaknya itu nalah. Tu. Mantun mainnya. Tidak rapi awak alai. Nang keindah ke cetunalah tu walanya kau sawo enak. Yang kayu cetunalah tu wala ko. Awak ialah nak kenancang. Macam kau anak lah namanya. Wala banyaknya kadang yang buaya kadang anak preman. Orang yang preman kadang anak buaya. Oh nya itu sembuh mah. Ndak cik ruo lo sembuh saunggun. Oh nyu tuangku garang tu kau jadi buaya garang. Lo anak lo santu dia tidak. Inyo pacakak tu sebentar tu kerengkang lah nak tak tu boleh tak? Caranya melayuhnya nak cancak. Melayuh nak cancak. Aduh. Ya mari biar pandal tu ha. Marana tu nak ada tangku jangan lah. Ada le? Tak kasih ajonya nano anak kampung. Ya dia majau. Ya, ada le? Ungku indah segala macam indah lah petiku balau nak ungku nya. Aduh nak ungku tu. Mengaji payah nunjuknya lah. Itulah. Ngaji payah. Wah, cara sakit saja. Tangku tu. Nyetek deh. Jadi nak ayah anak tu nak dokuran tu. Cuma pepatah Minang do mengecian. Kamala cucu dan atuk turunnya kalau nak kepala bahan. Tengah pepatah tu. Itu sabu. Oh itu ayah ke itulah naik lah isa itu. Kamana nyabu dia kamala kayunya lagi nak cucu dan atuk. Iya. Iya. Kalau tengah lah mengarah anak tentunya. Hati lah dua paham tu. Dah dua paham tu betul. Awak dalam. Ayah pampu dia. Dalam pampu mana.
Sambu orang apa yang kebalikan tu banyak. Jadi itulah penyurahan daripada kajian tarikat. Mudah-mudahan awak bisa memahami. Tak nak dapat batang kaji dia awak, tapi awak lah punya faham nama itu alai hebat awak tu. Pun kaji kau nama dapat awak lagi gaya awak alai. Waraja wasyat tua lah nama nak. Ayo. Agak wajah sagan lo. Awak ada doh. Tu nanti orang nak dapat sekali lah nak. Hah? Ngaji dapat sekali lah nak. Kek belum? Kek kali songo.